Uish, banyak gila diskaun. Boleh lah beli ikut nafsu. Hello. Nak bag boleh ke? Kok nak beli barang banyak. Alright, thank you. Jom. Nak beli apa Ui, rambang mata ni. Kita beli sneakers lah, sneakers. Oh, ni macam menarik. Kasut sarang tebuan 259 pergi 207 20 sen. Okey lah ni. Ambil lagi. Oh, ni macam menarik. 199 pergi 159.20 sen. Boleh lah. Ambil. Mai, ni kasut gapo dia? Manchester United je yang ada. Berapa harga dia? 199. Bukan menang pun. Tak yalah, tak jadilah beli. Kasih menang dulu baru beli. Ni macam best je. 229. Lepas tu ada tolak lagi 20%. Lepas tu okey, beli satu. Ni macam best. 249 je. Boleh lah. Lagi. Sementara tengah murah ni 149 je. What? Boleh lah. Stokin ada macam-macam kan. Satu hari satu. Topi. Topi ni penting ni. Topi 29 je. Boleh lah. Adidas satu, Puma satu, Mercedes-Benz satu. Berat ni. Aku rasa kena bawa troli Ferrari. Walaupun tak ada Ferrari, topi pun jadi lah. Topi askar satu lah. Dulu bercita-cita nak jadi askar. Jersey yang ada MU je bang. Tim lemah je ada. Malas aku nak beli. Setuju okay. Boleh lah baju ni lawa agak daripada baju MU tadi tu. Boleh lah ni. Kasut bola, of course. 69 pergi RM55.20. Boleh. Takkan tak boleh. Ambil dua colour lah. Kok bosan ke? Tapi kasut kat sini murah-murah Kasut futsal RM29 jadi RM23.20. Ambil. Walaupun tak main futsal. Pickle ball boleh lah. RM59. Ambil. Sukan tengah hype sekarang ni. Ambil. Allah, berat ni. Ini aku RM100,000 juga ni harga dia. Okey, ini semua barang dia. Patut kena ada troli. Ni apa, yoga mat boleh lah yoga mat. Nak beryoga kat rumah. Tu dia barang terakhir. Berapa total tu? 18, 15, 45, 45. Okey lah tu. So daripada 1,007 tadi pergi 1,004. Okey lah. Alright, terima kasih. Alright.